Jadi li itu mana milik. Dan siapa pemilik dia? Muttaqin. Mesti orang yang bertakwa. Jadi nak cerita, kita nak tanya malam ni, hak mana dulu? Hidayah dulu ke takwa dulu? Jawab. Bila Tuhan kata hudan lil muttaqin, hidayah dulu ke takwa dulu? Dah kalau takwa tak ada, hidayah tak mari. Takwa ni mana cermat, berkira dalam segenap perkara di mana Allah. Itu sebab orang-orang sekarang ni tersebar pula bagaimana kopi Zeus baru ni naik sekejap, lepas tu tiba-tiba Zeus ni sebenarnya nama Tuhan Kapir. Tersedia minum lah kopi tu, nama pun bunyi sepuluh Kapir dah. Memang Zeus, ejaan dia Z-U-E-S. Kalau puak-puak peminat Zeus ni nak makan, di Monaco sekarang ni, dia ada seorang orang kaya dia nama Zeus. Pakai baju serebe, baju pun kasar, seluar koyok. Rambut dia tu betul-betul dia buat macam Tuhan Zeus. Ada kat gambar tu. Tu jutawan pelik. Tak usah pelik lah. Tu semua tu papet yang dicipta oleh Zionis. Monaco apa semua tu bandar yang sengaja dia cipta, sengaja dia letak prestige supaya di situ dia boleh pamer. Orang-orang yang masuk situ tu semua orang-orang hebat. Dia buat je belaka tu, tiba-tiba boleh kaya. Orang lagu tu, mana ada orang kaya kalau lagu tu atas muka bumi? Orang pakai seluar carik gitu, tak ada orang kaya-kaya, semua semak-semak, orang kerja kuat. Ni duduk bawa kereta besar, pergi minum kopi gitu. Orang kaya tak ada masa nak duduk gitu. Jangan percaya. Hatta Sami Yusuf, kumpulan nasyid Sami Yusuf tu sendiri pun, kalau kita tengok penasihat dia semua tak tutup kepala apa semua, menyanyi lagu global, lagu gitu. Jadi saya mula tak minat dengan dia bila dia nampak sekadar lebih mementingkan muzik, khayal dengan muzik, tak tahu nak ayat apa. Tapi tengok orang seperti Mahir Zain, mana sahur dulu ni? Mana sahur? Ingat, sama juga pemain bola, hebat-hebat semua tu. Dia tempatkan, ambil orang ni, dia up supaya orang Islam pun ikut. Lah ni dia sudah boleh masuk bola ke negara Arab. Orang Arab pun main bola. Hari ni berlaku satu pertunjukan fashion pertama di Saudi, bagaimana nak pakai bikini. Nak cerita ni lah takwa. Mula ni takwa tak ada. Bila kita tak cermat, itu boleh Allah, ini boleh Allah, itu Allah. Bila takwa tak ada, hudan tak ada. Sebab tu kalau orang tu tak solat, orang tu hidup cara barat, pakaian cara barat, berbangga cara barat, tak sudut cayalah ke dia. Kalau dia tidak cara Islam ni, maksudnya dia tak ada takwa, tak ada hidayat. Sebab Tuhan sebut dah, hudan lil muttaqin. Hidayat hanya diberi kepada orang yang bertakwa. Apa dia orang takwa? Dia kata apa? Apa makna la raiba? Baru boleh baca kitab. La raiba maknanya la syakkah, tidak ada ragu. Fihi, di dalamnya. Apa maksud fihi? Iaitu annahu min indillah. Quran itu min indillah, dari sisi Allah. Jangan ragu, Quran itu datang daripada Allah. Apa maksud Quran itu daripada? Kalau kita tanya orang Islam, semua dia kata memang Quran daripada Allah. Kita tak tolak memang Quran daripada Allah, tak ada siapa buat. Bukan gitu. Maksud kalau dah mu yakin Quran itu daripada Allah, Muhammad lah. Masalah hari ni ngaku saja daripada Allah tapi tak ikut. Itu masalah, tak ikut.